Assalamualaikum. Hari ini saya bawa family jalan-jalan cari makan sampai ke Negeri Sembilan. Misi utama adalah untuk mencari ikan baung masak lemak cili api. Cuti sekolah memang seronok, tapi bila sebut cuti sekolah je, inilah cabaran utama kita. Pesta jam dekat highway sampailah ke jalan kampung. Tapi tak apa, semangat nak makan baung masak cili padi punya pasal kita tempuh saja. Jom ikuti kami singgah di warung Dayang di Linggi. Lepas tu kita perkena kopi pula dekat Kuala Pilah. Jam pula dekat Plaza Tol ni. Bukan kita seorang nak pergi makan, ramai nak pergi makan baung. Alhamdulillah, akhirnya lepas juga dari kesesakan. Sekarang kami dah sampai ke daerah Linggi. Perut pun dah mula keroncong. Di sebelah kiri adalah Gerobok Salai, satu tempat yang viral. Kita teruskan perjalanan. Inilah dia tempat yang kita orang cari dari tadi. Warung Dayang dekat Linggi. Ramai orang cakap gulai ikan baung kat sini memang power. Dah sampai Negeri Sembilan ni, tak sah kalau tak cari masak lemak cili padi. Tengoklah kuah dia tu, pekat melekat. Isi ikan baung ni pula memang manis dan segar. Makan pula dengan ulam-ulam dan sambal belacan. Memang berpeluh dahi dibuatnya. Tak sabar nak makan lah. Jemput makan semua. Lepas dah kenyang makan tengah hari ni, tekak rasa haus pula kan. Jadi kita orang buat keputusan untuk singgah kena kopi dulu. Duduk santai-santai, sejukkan badan sebelum sambung perjalanan masuk ke Kuala Pilah. Ni kopi ni.
Sebelum balik, ini satu lagi port wajib singgah. Kita orang sampai dah dekat kawasan Teraci. Terkenal sangat dengan itik salai dia. Baunya aja dah cukup buat telio. Itik salai Teraci ni memang confirm sedap. Kalau nak buat masak lemak, ada yang nak cuba masak nanti, jangan lupa singgah sini tau. Walaupun penat, tapi perjalanan hari ini memang puas hati. Dapat makan ikan baung, dapat mengopi dan dapat borong itik salai untuk stok minggu depan. Jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Bye.